Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syam. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua boleh duduk Masam je. Senyum sikit. Okey. Okey. Macam biasa, saya nak tanya, hari ni semua hadir? Macam tu lah senyum. Awak jangan buat saya senyum. Okey, semua hadir Okey, tahniah. Ramai hadir hari ni. Okey. Mula-mula sekali saya nak tanya, minggu lepas saya dah bagi tahu pasal subjek apa? Tembika kan? Minggu lepas. Okey, pasal tembika. Itu kita belajar pasal teori. Okey, hari ni kita dah start. Objektif saya kita dah start meneroka tembika itu sendiri. Maksudnya minggu lepas saya dah ajar apa bahan-bahan dia, apa itu bahasa seni visual, apa itu jalinan garisan, imbangan yang terdapat pada tembika. Okey. Hari ni kita nak start buat tembika. Tapi tembika tu awak cuma belajar picit-picit, jadi tembika tu jadi, tapi cuma tak hasil yang perfect lah. Tak perfect. Sebab apa hari ni tujuan kita nak meneroka je dulu. Saya nak tengok kreativiti awak, macam mana awak nak buat corak dekat tembika tu. Okey, tak apa, nanti saya tunjuk contoh sekali lagi. Walaupun minggu lepas saya dah tunjuk, mungkin awak nak gambaran sekali lagi kan berkenaan dengan tembika tu. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Okey, saya harap hari ini semua bawa clay. Bawa tak? Bawa. Ada yang tak bawa? Ada yang tak bawa? Alhamdulillah, semua bawa. Terima kasih sebab bagi kerjasama. Okey. Okey. Alat dengan bahan saya dah bagi tahu secara ringkas minggu lepas, tapi minggu ni saya akan terangkan sikit secara alat dan bahan yang kita akan gunakan sebenarnya. Okey. Tapi alat dengan bahan yang kita akan gunakan sebenarnya sepenuhnya pada minggu depan. Sebab apa? Hari ni kita cuma nak meneroka clay itu sendiri, cara awak picit. Picitan lembut dengan picitan kuat untuk jadikan sebuah tembika. Okey. Macam yang saya tunjuk minggu lepas, tembika yang saya buat. Okey, tapi tembika yang saya buat tu dekat dalam slide ni pun ada. Okey, jangan risau. Okey, mula-mula sekali saya nak tayangkan video, walaupun saya dah tayangkan minggu lepas, tapi minggu ni saya nak tayang sekali lagi untuk awak refresh balik apa yang kita buat. Okey, ini adalah video uli-uli tembika. Okey, 1, 2, 3. Saya nak awak fokus sebab apa, nanti awak nak teroka tu awak faham apa yang awak kena buat dan hasil yang awak kena buat nanti. Pada minggu depan. Cuma hari ni kita nak teroka saja dulu. Macam mana, saya nak tengok macam mana cara awak picit tanah liat tu. Okey, cat poster macam saya cakap minggu lepas. Tapi hari ni cat poster, kita tak main dengan cat poster, tapi saya nak awak teroka dengan tanah liat. Saya nak tengok awak cara picit dekat tanah liat untuk buat corak nanti. Nanti saya tunjuk contoh. Dalam video ni ada. Macam yang kita tengok minggu lepas. Okey, berus, cat air. Itu nanti kita akan buat minggu depan. Semua bahan-bahan yang sebenarnya kita akan buat minggu depan. Sebab minggu depan baru penghasilan produk yang betul-betul, yang cantik, yang kemas. Ini cara awak picit clay. Ini picitan kuat. Macam saya terangkan minggu lepas.
Dia clay modeling, clay tanah liat dengan clay biasa lain tau. Okey, tanah liat punya clay yang biasa, ini modeling clay Modeling yang awak bawa ni modeling clay. Yang biasa tu dia tak macam tak berminyak, yang ni ada sedikit minyak. Okey. Picit kuat, mula-mula kena picit kuat untuk menghasilkan bentuk tembikar. Terpulanglah tembikar tu awak nak buat macam mana? Tembikar bentuk labu sayung ke macam saya tunjuk minggu lepas kan, kat gambar. Tembikar tu bentuk macam mangkuk ke, tak kisah. Faham Okey. Macam saya cakap, tembikar ni sebenarnya guna tanah liat, guna tanah. Kan macam awak tengok orang buat pasu tu kan. Okey, tapi kita buat untuk sekolah rendah, kita buat guna clay dulu. Okey. Picit clay sehingga menimbulkan bentuk. Okey, saya percaya tangan awak semua kuat-kuat ni, kan? Okey. Picit sehingga menimbulkan bentuk. Ini kena guna pecitan kuat saya dah tunjuk minggu lepas. Okey, betulkan tepi dia, buat kemasan. Baru guna picitan yang lembut. Dekat sini kita dah guna picitan lembut dah. Okey, gosok-gosok sikit atas dia. Saya lupa nak bagi tahu minggu lepas. Ni tangan siapa ni? Ni tangan siapa? Tangan siapa? Tangan saya lah, nampak? Saya buat video ni tau. Lupa nak bagi tahu minggu lepas. Nampak? Kita dah start ratakan dia. Gunakan teknik pecitan lembut. Nampak? Okey, sekejap lagi saya nak awak buat macam ni. Okey, cuma saya suruh awak bawa tanah liat seorang satu je kan? Okey, dan saya nampak tanah liat yang awak bawa tu adalah berlainan color. Ada yang buat color biru, color hijau, color kelabu, color maroon, betul tak? Okey. Jadi, masa awak buat tembikar ni, awak gunakan tanah liat, awak patahkan sikit tanah liat awak sikit je. Sikit untuk bagi dekat kawan awak. Contoh kawan awak guna color biru. Awak guna color hijau kan? Awak patahkan sikit, awak bagi dia color hijau awak patahkan sikit, bagi color biru awak dekat dia. Sebab apa? Itu untuk awak buat clay, untuk buat tembikar. Yang color itu untuk awak buat perhiasan. Nanti saya tunjuk. Okey, dia boleh buat perhiasan guna dua benda. Satu, guna cat poster. Awak boleh colorkan tembikar awak tu. Okey. Saya lanjutkan sikit Terpulang awak nak guna color apa pun, itu hak awak, itu kreativiti awak. Itu minggu depan nanti kita belajar. Minggu depan nanti kita buat. Cuma hari ni saya nak awak teroka dengan clay je dulu. Saya nak tengok gaya pecitan yang saya dah ajar dekat awak. Nampak? Okey, boleh. Kalau macam video ini sebenarnya saya tunjuk yang simple je, Yang simple je bagi awak senang faham dan nampak. Okey. Saya buat color sini sikit, lepas tu saya buat corak gunakan tanah liat yang saya cakap kawan awak punya warna tadi tu. Faham? Contoh warna biru, dia punya clay ni warna biru, mangkuk dia, tembikar dia, tapi dia punya corak dia warna hijau. Macam tu. Saya tunjuk. Terpulang corak, tahu nak buat corak apa? Garis-garis ke, bulat macam ulat gonggok tu ke, boleh, tak ada hal. Tak ada masalah. Okey. Saya buat corak macam ni je. Tapi dekat celah-celah ni saya akan letak tanah liat pula. Okey, terpulang. Nampak? Saya ambil tanah liat warna lain, saya cubit sikit. Cubit sikit, saya buatlah bentuk panjang ke, bentuk macam cacing tu ke, saya tampal dekat sini, buat perhiasan. Perhiasan tu terpulang dekat awak nak buat apa, bentuk apa. Okey? Boleh faham? Siapa yang tak faham? Tak faham Siapa yang faham, alhamdulillah. Ada tak faham? Tak ada? Terima kasih, alhamdulillah. Okey? Bagus kelas ni. Okey? Tahun 2 dah bagus. Kalau naik tahun 3, tahun 4, 5, 6 tak tahu macam mana. Lagi bagus rasanya budak-budak ni. Okey? Okey.
Nampak? Saya buat corak bentuk ulat gonggok, saya letak kat situ. Boleh letak banyak-banyak keliling, tak apa. Contoh, awak terfikir nak buat corak lain, awak buat. Okey? Minggu dia ni dah tengok. Ini produk yang dah siap. Saya dah tunjuk dah minggu lepas. Saya dah bawa pun minggu lepas. Ini memang ini yang simple lah. Semua saya nak tunjuk teknik picitan tu je. Saya tahu, saya yakin awak boleh buat lagi baik daripada saya. Lagi kemas daripada saya. Kan? Okey? Dapat bayangan tak? Dapat bayangan tak? Nampak kan? Nampak nak buat kan? Okey? Boleh nampak kan bayangan dia? Ni saya tunjuk secara yang ni semua saya dah bagi tahu minggu lepas Yang pasal teori-teori bahasa seni, teknik buat tembikar ni, uli-uli tembikar ni. Okey. Ni bahan dan alat, bahan dan alat. Tanah liat, warna poster, palette dengan berus. Tanah liat, simple je. Uli-uli tembikar ni simple je. Tanah liat, warna poster, palette dan berus. Ada tak bahan-bahan lain yang kita boleh buat untuk perhiasan selain daripada tanah liat dengan warna? Ada tak? Sebut je. Apa dia contoh? Awak rasa macam tembikar, awak tahu nak hias apa? Daun-daun bunga, bagus lagi. Stiker, boleh, tak ada masalah. Tali, bagus, tak ada masalah. Kan? Itu ikut kreativiti awak. Minggu depan kalau awak nak bawa benda-benda semua, saya syorkan awak bawa. Awak rasa macam awak nak letak apa kat tanah liat awak. Sebab apa? Nanti lepas cuti sekolah Sabtu Ahad nanti, awak kelas ni kita akan bawa. Awak bawa sendiri. Bawa apa? Bawa yang awak rasa fikir awak sendiri nak hias tembikar awak nanti. Okey? Hari ni kita cuma belajar teknik picitan je. Okey. Ni saya dah tunjuk. Okey, baik. Sekarang saya nak awak mula buka awak punya tanah liat, clay. Boleh buka. Okey, boleh buka. Buka plastik tu pun buka. Buka je. Buka je. Okey. Okey, siapa yang dah buka tu, saya nak awak cubit sikit, bagi dekat kawan yang tak ada warna tu. Awak bagi dia warna purple awak, bagi dia warna sikit je. Tu banyak sangat tu. Fahim? Sikit je. Sebab nanti dia akan gentil jadi kecil-kecil. Bagi sikit je. Potong sikit je kat kawan awak. Ni banyak sangat ni, bagi sikit je. Bagi sikit je macam ni. Sikit je. Awak bagi dia, dia bagi awak. Sikit je. Awak boleh duduk kat sini. Sebab tanah liat tidak mencukupi. Dudukkan dia. Awak sama-sama. Okey. Dah bagi dah. Jangan ambil sama warna tau. Ambil sama, lain color. Okey, lain color. Terpulang lah. Bagi banyak mana pun dekat kawan awak. Tak ada masalah. Okey, ada soalan? Kalau ada soalan, tanya je tau. Ya, soalan. Tak apa. Awak share dengan dia. Awak share. Share dengan dia. Husna ada kawan tak bagi color orang tu banyak sangat tu. Bagi dua Arisa. Bagi dekat ni, grup ni satu. Okey. Sekarang awak dah tengok video minggu lepas yang saya bagi dan hari ni saya dah ulang sekali lagi video tu. Okey, saya nak awak buat terpulang. Awak nak buat tembikar macam mana pun. Nak buat tembikar macam mana pun, ikut kreativiti awak. Sebab saya nak tengok cara awak picit hari ni. Okey, awak buat je. Saya akan pusing-pusing, saya akan komen sorang-sorang macam mana. Penambahbaikan.
Okey, boleh mula dah buat tarbikah. Okey, boleh mula. Boleh mula, boleh mula. Boleh mula, tak ada masalah, bebas. Macam mana nak buat? Buat bulat dulu, buat bulat dulu. Buat bulat dulu. Buat bulat dulu. Ini cara saya lah. Kalau ada yang kreatif lagi nak buat macam mana, buatlah. Lepas tu awak penyek kan. Penyek jangan sampai penyek macam lemping roti canai tu. Agak-agak je. Kena kuat lah tangan. Okey, saya tahu tangan awak belum cukup kuat lagi. Tapi picit guna ni, teknik guna yang ni ada tulang. Sikit-sikit. Macam tu sikit-sikit. Okey. Boleh. Okey, tak apa, bangun pun tak apa, bangun picit tak apa. Tak apa, kita kelas seni, kita santai-santai je. Bangun picit. Jangan awak bangun awak duduk kan sudah. Okey. Tak boleh, kalau atas meja tak boleh, awak pergi dekat lantai, picit kat lantai. Boleh. Tekan kat lantai, mungkin meja ni lembut kan. Tak apa, letak kat lantai pun tak apa. Picit kat lantai, kalau rasa tak kuat meja tu. Lepas tu bentukkan tadi, picit dalam dia, kedalaman dia buat kedalaman dia keliling. Ni, bagus. Aisyah dah bagus dah jadi dah sikit. Tengok. Nampak? Aisyah dah jadi dah sikit, nampak? Okey. Kuat tangan Aisyah. Tak apa, teruskan. Saya nak tengok awak punya macam mana, awak faham tak minggu lepas saya ajar apa? Okey, zikrullah. Okey. Fahim. Rasa sakit tak tangan? Rasa sakit tak? Tak kan? Dia modeling clay ni dia agak keras sikit tau. Dia tak macam tanah liat biasa, lepas tu slime. Pernah main slime tak? Slime kan, slime lembik kan? Okay? Slime tu awak hilangkan stres, biasalah. Itu mainan je. Tapi yang modeling clay ni seronok kalau main. Dia senang bercantum dengan tanah liat. Contoh tanah liat ni, tanah liat modeling awak cantumkan, dia senang cantum. Okay, modeling clay ni biasa orang buat 3D animation sebelum dia buat kartun. Stop motion biasanya. Stop motion. Saya pernah tengok cerita Pingu. Pingu yang penguin yang ada bulut. Itu dia guna clay ni lah. Dia guna clay ni. Okay. Ni clay dia guna. Dan clay ni agak mahal sikit. Saya tak ingat harga dia berapa. Okay. Agak mahal sikit. Okay. Sebab awak tak terasa lah. Sebab yang ni ibu dan bapa awak yang beli. So berterima kasih lah. Okay. Buat kemaskan. Bagus. Awak nak buat atas ni buatlah macam bunga sikit. Nampak? Buatlah. Cuba. Saya nampak perempuan agak kreatif. Ni. Jadi dah. Terpulang. Nanti minggu depan baru kita buat yang siap ada tangkai. Terpulang lah. Kalau nak buat tangkai ke, nak buat besar ni ke. Terpulang. Okey. Seronok. Kalau awak bawa dua clay lagi besar awak boleh buat. Okey? Boleh. Gunakan color yang lain tu boleh hias cantik. Terpulang dekat awak. Saya nak tengok cara awak aplikasikan apa yang kita dah belajar. Saya nak tengok awak faham tak faham minggu lepas.
Okey. Buat terus. Kalau nak buat terus. Siapa yang nak buat terus, untuk yang terus cantik pun lagi bagus. Lagi bagus. Lagi bagus. Nanti tinggal kita nak touch up sikit je minggu depan. Okey. Okay, bagus. Teknik lembut. Okey, start buat corak dah. Okey, bagus. Dah start buat kemasan untuk produk. Okey. Okey, bagus. Cantik. Cuba angkat sikit, Okey, tunjuk kat kamera. Tunjuk kat kamera, kejap. Okey, tunjuk kat kamera. Okey. Angkat sikit, pandang kamera. Okey. Pusing sikit. Okey. Okey, teruskan. Okey, bagus. Cuba angkat sikit produk awak, tunjuk kat kamera. Pusing-pusingkan dia. Tepi. Okey, tepikan dia. Tepikan. Nampak corak dia, bagi nampak corak dia. Macam tu, pusing sikit. Okey. Cantik. Okey, tengah sikit, depan sikit. Okey. Pusing lagi. Okey. Dekat awak. Nampak semua dah berjaya buat. Cuma ada seorang dua belum penyekkan lagi. Belum jadi tembikar lagi, belum nampak tembikar lagi. Itu pulang. Awak nak buat bentuk tembikar tu, bentuk labu sayung pun boleh. Kan tahu labu sayung? Tu boleh. Yang macam botol tu, atas kecil, bawah besar. Boleh. Terpulang. Macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ikut awak, bebas. Dia punya tembikar tu awak nak buat bentuk tiga segi pun boleh, bentuk bunga pun boleh. Terpulang, boleh. Boleh bentuk bunga macam tak ada contoh. Semua buat biasa je. Okey, tak apa. Mungkin tak berani lagi nak meneroka tu. Tak berani lagi nak menghasilkan karya yang tak apa, awak buat je. Ikut kebebasan fikiran awak. Saya nak tengok. Saya nak perhati. Okey. Macam tu tembikar awak, saya takkan marah sebab itu tembikar awak. Itu kreativiti awak. Ada ring, panggil ring. Zikrullah, nampak? Boleh jual dah ni. Tunggu jap. Ni kalau saya gosok keluar jin tau. Ni. Bagus. Ni tembikar apa? Tempat letak apa? Air. Susu soya. Entahlah cikgu. Ni? Tak apa, buat tembikar yang awak pernah nampak dekat internet ke, dekat TV ke kan. Kalau dekat majalah 3 dulu ada tunjukkan proses buat tembikar. Macam-macam ada tembikar. Macam-macam bentuk ada. Saya dah tunjuk dah. Masa mula-mula kelas minggu hari tu. Kan, jenis-jenis tembikar. Okey. Lepaskan je, luahkan je. Okey. Time ni lah awak nak luahkan rasa marah awak.
Dekat siapa-siapa, kawan awak ke, awak tekan kuat-kuat tanah liat tu. Okey, tekan tanah liat kuat-kuat. Masa ni lah awak nak lepaskan kemarahan. Awak cuba awak macam ni, rasa macam tangan awak ada melekit sikit tak? Macam ada satu lapisan lain. Kan? Sebab ini modeling clay. Dan dia senang nak attach dengan, contoh kalau awak buat tangkai, dia senang melekat. Betul tak, Zikrullah? Ni. Cara nak melekatkan dia, awak picit lah macam ni. Rapatkan dia, masukkan dia. Nampak? Bukan guna jari dah. Guna macam-macam peralatan dah. Tak apa. Gunakan kreativiti awak. Kenapa? Tangan dah lengoh dah. Clay ni, modeling clay ni, kalau kena panas, awak jangan ingat kalau lembik sangatlah dia punya ni. Sorry. Lembik sangatlah dia punya ni. Aku nak bagi dia keras lah. Awak pun dah pandai pergi jemur. Dia lain tau dengan tanah biasa tau. Biasa orang buat tembikar guna tanah kan. Dia siap bakar, betul tak? Dia dah siap bentuk tembikar tu. Guna tanah liat, pernah tak? Ada benda pusing, dia bentuk. Lepas tu dia pergi keringkan, dia bakar, betul tak? Jangan benda ni awak buat macam tu. Guna modeling clay ni. Awak bakar, tengok-tengok air, jadi air. Benda ni cair tau. Kalau kena panas, dia cair. Terima kasih sebab awak telah berjaya untuk menggunakan teknik-teknik, aplikasikan teknik-teknik picitan dalam dekat atas tanah liat. Teknik picitan saya nampak semuanya tangan kuat-kuat. Dia mula-mula je awak rasa keras. Sebab apa? Memang dah dia punya tekstur tanah liat tu macam tu. Mula-mula keras. Nantilah awak dah main-main lama-lama lembut. Okey? Nampak teknik picitan kuat dengan picitan apa? Lembut. Okey, lembut ni masa kita buat apa? Masa kita buat kemasan last-last tu kan, nak buat corak, betul tak? Okey. Nanti kita akan hasilkan produk yang lagi cantik. Dan awak kena buat pembentangan. Okey, hari ni kita belajar untuk pecitan saja. Okey, dengan ini terima kasih, tahniah, semuanya terbaik. Saya berpuas hati. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, kelas, ketua kelas bangun. Bangun. Terima kasih Cikgu Syam. Terima kasih Cikgu Syam. Okey, sama-sama. Terbaik. Okey, tepuk tangan semua. Alhamdulillah.